Krish pada 2 Mei. See you there. Okey, bersama saya gadis-gadis cantik ni di malam di majlis pelancaran Kris. So jom kita berkenalan dengan mereka. Apa khabar semua? Okey, daripada mana ni semua ni? Daripada KL ya. KL tu mungkin you ada satu sekolah ke apa ke? Kami ada segelintir murid dari Klang. Dari sekolah Raja Mahadi, sekolah Andalas pun ada. Dia dari Subang. Dari Subang ya kan. Saya nak tanya kan, siapa yang pernah tengok konsert Kris sebelum ini? Ada siapa pernah tengok kan? Okey, you pernah tengok dulu punya apa yang you suka tentang Kris ni? Saya suka sangat lagu-lagu Krish. So saya sangat teruja untuk konsert ini jugalah. Nak buat sikit untuk lagu-lagu Krish. Sanggup datang tu daripada KL, daripada Subang tu datang ni semua kan. Adik-adik kita cantik ni semua ni kan. Nasib baik tak pakai sari semua. Okey, apa yang you harapkan untuk konsert yang akan datang? Apa yang you nak sebenarnya, yang you harapkan lah? Harapkan nak lagu banyak Krish. Lagu banyak sebab ada banyak lagu yang telah telah dinyanyikan oleh penyanyi Krish. So dalam konser yang akan datang saya nak lagu banyak, nak lagu yang rancak sikit. Kalau lagu banyak nanti dia penat. Boleh ke Kris nyanyi lagu banyak-banyak ni? Boleh semua kan. Ya. Apa lagi kekuatan yang you tengok pada Kris? Saya suka sangat performance penyanyi Krish sebab bukan saja sebagai seorang penyanyi tapi beliau seorang performer juga. Macam ada style sikit masa nyanyi semua. Dia ada macam song dia macam vibe sikit, so boleh penyanyi, penari dan banyak lagi ya. You menari juga ke? Ya, pernah. Menari apa tu? Normal. Kan? Jangan lupa tengok konsert Krish. நீந்துகின்ற வெண்ணிலா நான் வரைந்த பாடல்கள் நீலம் பூத்த கண்ணீலா வராமல் வந்த என் தேவி. நன்றி. Saya lihat satu usaha baru lah. Ini satu usaha baru. Selama ni kita jemput artis-artis undangan, hanya adakan konsert di bandar-bandar besar. Ini kita lihat satu usaha baru memperluaskan aktiviti-aktiviti ini ke luar bandar-bandar besar. Dan saya percaya ini julung kali diadakan di Nilai. Dan ini mungkin akan boleh jadi titik permulaan. Selepas ini mengikut kejayaan konsert ini, mungkin lagi ramai akan adakan program-program seperti ini di luar bandar. Kalau kita lihat konsert-konsert seperti ini hanya privilege kepada golongan yang ada di bandar. Dengan adakan dia dinilai mungkin kita boleh menarik mereka tak dapat peluang pergi Kuala Lumpur dan sebagainya, khususnya daripada Negeri Sembilan dan Melaka. Ini satu usaha barulah. Saya doa ini berjaya supaya konsert-konsert seperti akan diperluaskan ke kawasan-kawasan lain. Ini adalah salah satu percubaan di negeri sebab seperti mana Dato' Sri kata, tidak ada sesiapa pun telah ambil tindakan sebegini, idea ini. So sebagai seorang usahawan wanita and salah seorang dalam chamber dekat Negeri Sembilan, memang akan jadi satu keutamaan untuk peniaga-peniaga, usahawan-usahawan di Negeri Sembilan. Arena, I need all your love and support. Please come, let's make history. Saya Subati Nada Raja dari Sukma KK Selia Berhad dari Negeri Sembilan akan mengaturkan first time dalam sejarah Krish Live in Concert at Night. Akan menjadi satu sejarah untuk penganjur-penganjur konsert di Negeri Sembilan. Kami akan jadi
syarikat pertama yang menganjurkan Krish Riding Concert, iaitu kita telah membawa artis international ke Negeri Sembilan. Konsertnya akan diadakan pada 2 bulan Mei 2026 di Arena N9 Nilai Negeri Sembilan.